Yang ini bang sebenarnya harga kereta ni 59k. Last offer saya dah bagi 49,900. Tapi saya dah diskon 20,000 daripada 59k bagi 49,900 dah 10,000. Lagi 10,000 saya kurang jadi 39,900. Ini Subaru Boxer DIT turbo bang. Ini enjin turbo, abang tengok intercooler besar. Okey, dia punya turbo pun memang padu. Dan kereta ni bukan biasa-biasa bang. Semua lain yang sama. So maknanya tak pernah buka. Kalau dah kena banjir seat ni semua kena buka dah bang. Dah sebab karat apa semua. Paling mahal dekat kereta ni sebenarnya ni bang. Selalunya sound system Hammerkader ni untuk kereta Mercedes, untuk kereta Porsche saja yang dapat sound system macam ni. Subaru pun dah bagi. Sebab apa? Kereta mahal bang. Assalamualaikum. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini saya nak review sebuah SUV mewah dan jimat dan senang jaga. Inilah bang, Subaru Forester. Okey, saya ada dua buah Subaru. Yang mana nak beli Subaru, tengok video ni sampai habis. Subaru Forester ni ada 3 spek. Okey, yang brown ini CKD, yang ini Subaru Forester 2.0 IP. Dan lagi satu ada 2.0 I saja, dia tak ada P, yang itu low spec, yang ini full spec CKD. Okey, harga kita nak jual 29,900 saja. Dengan harga 29,900, kereta tahun 2017 abang dah boleh beli, dah boleh pakai sebab condition sangat cantik. Okey, dan yang biru ni barang boleh dikatakan barang rare sebab yang ini Subaru Forester XT. Memang ramai dah tahu model ni XT ni, ini import dari Japan bang. Ini barang rare. Sebab apa saya cakap masa baru ramai tak beli sebab harga dia sangat mahal. Okey, yang beli betul-betul kenal barang saja beli. Sebab masa baru harga kereta ni 200,000 lebih. Dah macam harga Mercedes bang. Subaru Forester ni, ini masa baru harga 200k lebih. Abang percaya ke tak bang? Harga dia betul-betul mahal sebab yang ini menggunakan enjin 2.0 liter boxer turbo. Yang ini enjin turbo charger, enjin boxer bang. Okey, yang brown ini enjin boxer NA tiada turbo. So sekarang abang nak turbo ke abang tak nak turbo? Itu saja. Kalau saya, of course saya ambil yang biru bang. Sebab biru ni bang memang tak banyak bang. Memang tak banyak dalam pasaran. Kalau abang nak cari yang model ni sangat susah. Kalau abang nak cari model ni memang banyak. Okey, dan paling penting dekat saya ni harga terpaling murah saya jual dengan 29,900. Okey, kalau abang nak turbo, abang tambah lagi 10,000 saja. Ini 29,900, yang ini 39,900. So abang tengok saya tunjuk kereta ni, bahagian luar kereta ni sangat cantik, tayar Michelin, rim saiz besar. So body kereta ni masih tip top lagi. Cat original bang cat original, nombor plate WC 2678E. So abang tengok body kereta, bumper kereta ni. Yang ini dah bumper yang model full spec. Abang tengok lampu dekat tepat dekat bawah ni ada chrome. Okey, dia bukan bumper yang low spec punya. Yang ini bumper original yang full spec. Okey, untuk yang 2017 dia ada bumper macam ni dan ada yang bumper yang kurang cantik. Yang kurang cantik itu low spec punya bang. Okey, sekarang kita tengok yang color biru. Bang, ini barang memang cantik, macam baru, kereta condition tip top. Abang tengok dalaman, mesti abang terkejut. Bang, ini bang, masa baru harga sangat keras. Sekarang abang boleh beli, abang boleh pakai. Abang tengok dashboard kereta ni sangat cantik. Black interior. Seat kereta ni besar lagi bang. Seat dia lagi selesa, lagi padat. Okey, dalaman dia pun abang boleh tengok. Dia punya player semua lain. Dia punya meter dia pun masih cantik lagi. Steering cantik lagi. Ada pedal shift. Okey, push start button semua ada. Memang semua ada. Yang paling mahal dekat kereta ni, inilah bang. Ada sunroof, ada panoramic roof. Abang tengok ni seat ni. Ini semua masih jalan bang. Macam Mercedes dah bang. Abang tengok ni. Dah macam ni semua masih function. Okey, kalau abang nak macam ni pun boleh. So, kapek kereta ni
Jangan terkejut bang Ini barang second hand. Abang pernah tak tengok barang second hand tapi condition macam baru? Inilah bang. Kapet bang macam baru bang. Kereta tak ada accident bang. Memang kapet abang semua cantik lagi. Tak ada banjir, 100% tak ada banjir. Saya dah check. Okey, gearbox tak ada masalah. Yang ini all wheel drive bang 4x4. Semua masih function 4x4. Okey, dan paling mahal dekat kereta ni sebenarnya ni bang. Selalunya sound system Hammerkaden ni untuk kereta Mercedes, untuk kereta Porsche saja yang dapat sound system macam ni. Subaru pun dah bagi. Sebab apa? Kereta mahal bang. Okey. Untuk yang sebelah tak ada sound system ni. Memang tak ada. Sorry ya. Okey. Sahabat tengok original lah. Abang tengok kereta ni original, made in Japan. Dia punya kod warna semua ada tulis. Abang tengok dia punya ni. Okey, Fuji Heavy. Semua dia dah detail lah. So color code semua dekat sana ada tulis. Okey. Dan paling untung abang beli barang saya ni, barang yang tak ada accident dan barang cantik dan cat original. Okey, Subaru ni bang, sebenarnya kalau abang compare dengan Nissan X-Trail ke CR-V ke, okey, macam CR-V kalau 2017 harga dah lebih bang. Harga sampai 60k 70k. Subaru ni abang tengok yang sebelah tu 2017 baru harga bawah 30k. So berbaloi bang, memang berbaloi sangat. So kalau macam ni, kereta ni bang, dia punya sistem abang tengok tutup pintu ni pun dia pakai dua lock. Satu lock kat sini, satu lock kat sini. So duduk dalam memang tak dengar bunyi luar dan angin dia memang tak masuk pun, sikit pun tak masuk. Bila abang lock abang tengok dekat bawah pun lock bang. Lembut bang. Bila buka benda ni bang tak ada dekat Honda, tak ada dekat Toyota. Bila abang tutup dua lock bang, jatuh sini, satu sini. Bila dua lock, kereta ni lagi rapat pintu ni. Memang lembut sangat. So dekat bawah dia ada lining chrome. Okey. Apa lagi jackpot? Abang tengok. Yang ini boleh buka bang. Boleh buka. Dekat bahagian belakang pun abang tengok semua kemas lagi. Semua cantik. Okey. Tayar spare semua ada bang, komplit bang. Komplit dan kereta ni tak pernah masuk off-road. Jangan ingat dah, yang ni memang tak pernah masuk off-road. Masih elok, masih cantik lagi bang. Bila buka macam ni seat, abang tengok seat jatuh bang. Okey. Seat depan jatuh. Automatic bang, semua automatic. Okey, abang tekan je seat, berlompat seat depan tu. Okey. Untuk spek import, memang of course ada yang power boot. Masih function. Abang jangan ingat bang, ini bukan pasang sendiri, original. Okey. So exhaust kiri kanan. Abang boleh tengok exhaust kiri kanan. Barang ni abang jangan ingat ini SUV untuk ayah-ayah saja bang. Ini SUV untuk orang muda pun boleh pakai. Abang tukar spoiling sikit, memang padu. Sangat laju bang. Sangat laju, sangat power, sangat padu. Okey, yang ini saya dah review. Kereta ni saya dah test, enjin, gearbox, handling, gearbox, steering rack, semua pas. Semua tak ada masalah. Yang paling penting abang kena mai sini, abang test drive. Abang test drive satu kali, kalau abang okey, abang beli. Kalau abang tak nak juga, abang nak murah, ambil ini. Yang mana cari bajet bawah 30k, beli ni. Beza dia tak banyak abang. Abang tengok lampu belakang dia, dia merah atas bawah. Yang ni merah atas saja. Exhaust satu, yang tu exhaust dua. Yang ni spoiling kecil sikit, yang tu spoiling besar sikit. Okey, ni bahagian atas ni warna hitam. Yang tu warna silver. Beza dia aksesori, warna dan spek-spek sikit saja. Okey, yang plate VAB 9443, kelebihan kat kereta ni, nombor satu, tahun baru lagi. 2017. Nombor dua, yang ini NA. NA ni abang tahulah, dia senang jaga. Okey, so dia memang ada power, cuma tak ada power lah macam yang biru ni. Cuma dalam bahagian dalaman kereta ni pun sama juga cantik. Cuma seat kereta ni dia tak sama dengan yang sebelah tu. Lepas tu tak ada logo Forester. Belakang seat semua okey lagi. Seat depan pun cantik. Dashboard pun cantik. Kapet kereta ni pun kapet original Subaru. Yang sebelah tu ditulis Forester. Okey. So abang tengok seat kereta ni bang, semua tak buka. Contohlah abang cakap, bang kereta ni banjir ke bang?
Saya bagi tahu lah, kalau banjir bang, tak ada macam ni bang. Abang tengok kapet ni semua masih bersih. Kat bawah ni semua tak ada karat. Abang tengok ni. Okey, so abang tengok dekat sini ada kuning-kuning kan. Semua lain yang sama. So maknanya tak pernah buka. Kalau dah kena banjir, seat ni semua kena buka dah bang. Dah sebab karat apa semua. Okey, yang sebelah pun color kuning semua, marking original semua ada. Sound system biasa. So yang ini, so ada Android player semua dah complete. Okey, abang boleh beli. Sebab apa? Yang ini bukan spek kosong. Yang ini full spec untuk NA. Sebab yang ini ada power boot. Power boot pun dah ada. So bahagian depan, muka depan dia sama. Yang ni lampu lain, projektor. Dan yang ni lampu lain. Dia tak sama bang. Lampu pun tak sama depan belakang. Okey. Body sama, cuma barang aksesori dan barang enjin. Luar saya dah tunjuk. Okey. So bahagian dalaman, abang tengok ni. Ini masa beli baru bang, dia bagi. Sampai sekarang tak buka. Abang tengok ni, cat ni ori bang. Kalau abang cakap cat baru tak tahulah. Ini cat original dari kilang Subaru. So abang tengok, semua masih original. Okey. So bila kita tekan belakang mana bang? Ini. Okey. Buka tak? Dia buka bang. So abang tengok. Tak ada sangkut, tak ada rosak, semua masih function. Okey. So belakang ni lagi cantik lah. Belakang ni lagi cantik, lagi kemas. Okey. Yang tadi tu dia ada cover. Yang ni kurang sikit, tak ada cover. Okey, kita buka. Kita tekan balik seat dia. Cantik. Tekan sekali sini. So kalau bawa kereta lain, abang bawa barang-barang penuh ke, abang tekan macam ni saja. Lompat dia seat dia bang. Lepas tu abang boleh buka cover ni. Abang boleh letak meja pun boleh, tak ada masalah. Dan tekan ni untuk tutup. Okey, ini bahagian luar dah settle. Okey, sekarang kita tengok bahagian enjin. Yang ni tak ada sunroof Yang ni tak ada sunroof. Okey bang, sekarang kita tengok bahagian enjin. Okey, yang ini 2.0 liter enjin boxer NA. Siapa boleh tengok? Inilah enjin Subaru Forester. Siapa tengok ini enjin nampak biasa-biasa kan? Tapi dia punya laju memang cukup laju. Kalau abang test dengan CRV, ini lagi laju. Kalau abang test dengan kereta-kereta yang SUV lain, memang padu bang. Dia punya pergi memang padu, pergi power. Okey. So memang tak ada leaking, dalam keadaan baik. Sahabat tengok bonet dia macam ni lah. Okey. So yang biru ni, inilah enjin mahal bang. Abang tengok enjin pun dah nampak dah bang. Ini Subaru Boxer DIT turbo bang. Ini enjin turbo. Abang tengok intercooler besar. Okey, dia punya turbo pun memang padu. Dan kereta ni bukan biasa-biasa bang. Ini level race bang. Abang boleh lumba kereta ni. Enjin dia sangat power, sangat padu, sangat hebat. Okey, abang tengok bila barang CBU, okey, import dari Japan, dia tak sama bang. Spek dia lagi hebat, lagi tinggi. Enjin pun abang dah nampak dah. Okey. So bukan enjin saja, abang tengok bahagian bonet ni semua masih ori bang. So ni kotak angin semua ada. So abang tengok semua marking original, semua bonet original. Okey, stiker Jepun semua ada bang. Abang jangan risau. Jangan risau. Barang ni barang ori bang. Barang ori, barang tip top, barang grade A. Bateri pun masih baru lagi. Okey. So sekarang abang nak beli yang mana satu? Okey, bagi saya yang ni harga asal 39k, saya bagi 29,900. Yang ini bang, sebenarnya harga kereta ni 59k. Last offer saya dah bagi 49,900. Tapi saya dah diskon 20,000 daripada 59k bagi 49,900 dah 10,000. Lagi 10,000 saya kurang jadi 39,900. Sebenarnya kalau abang tanya mana murah, of course biru. Sebab biru ni bila abang beli, abang pakai, abang nak jual balik, harga dia tinggi bang. Sebab barang ni dah jadi barang rare sebab enjin dia ada sunroof dan spek kereta ni lagi hebat. Okey, lampu belakang macam ni pun nak cari susah bang. Memang susah. So, duit abang boleh pilih abang nak mana satu, Subaru Forester
Saya ada dua-dua barang cantik, barang jackpot. Abang beli, tak perlu risau, tak payah repair. Okey, saya dah cek habis-habis, kereta dua ni memang condition tip top. Tapi kalau abang tanya saya, yang brown ni lagi tip top ke biru ni? Of course, biru ni lagi lebih tip top. Cuma cat dia, bila cat ori, adalah calar-calar dekat pintu tu, ada calar-calar manja-manja tu adalah bang. Itu perkara biasa lah bang. Okey, so sekarang abang boleh pilih abang nak mana satu. Ini SUV yang senang jaga, yang jimat, Rotex pun murah dan paling penting gearbox dia susah betul lah rosak, enjin pun susah betul lah rosak. Okey, betul bang, saya tak tipu. Okey, kalau abang nak SUV mewah yang maintenance dia koyak, itu sebenarnya Mercedes bang. Bukanlah koyak teruk mana pun bang. Mercedes GLA 250. Ini barang baru saja sampai. Kalau abang nak, saya bagi. Okey. Harga 69,900. Kalau abang beli Subaru satu, abang beli yang ini satu, saya kurang lagi 10,000. Macam mana bang? Abang berani tak? Kalau abang beli Subaru, harga kereta ni 69,900 jadi 59,900. Kalau abang nak beli Mercedes saja, saya bagi 69,900. Yang ini dalaman bang. Saya buka, saya takut abang beli bang. Saya takut. Nak buka ke macam mana bang? Siapa saya buka je lah. Abang tengok lah bang. Tengok bang. Bang, cantik bang. Seat kereta ni macam baru bang. Bersih bang. Ini bukan GLA 200. Ini GLA 250 bang. Original 250. Tahun kereta abang tengok ni. 15 tahun 2020. Harga 79. Last saya boleh bagi 69,900. Condition A+. Tak payah buat apa-apa. Kereta sangat cantik. Okey. Abang tengok ini GLA bang Dia tinggi sikit bang. Dia tak macam kereta, dia tinggi sikit. Yang mana sakit kaki ke, susah nak turun, nak naik kereta, abang jangan beli kereta C-Class, E-Class. Abang kena beli GLA. Sebab GLA ni, dia lebih kurang macam tinggi lah bang. Dia macam boleh dikatakan Subaru juga. Dia tinggi sikit. Duduk dalam pun rasa tinggi. Okey, ini Mercedes. Kalau abang nak CR-V juga, saya ada depan CR-V. Harga murah saja. Saya nak jual 17,000 ada, 15,000 ada, 20,000 pun ada. Abang nak mana satu, abang datang, abang pilihlah sendiri. So, last offer, Mercedes ni siapa nak, saya nak bagi RM17,000 saja. Dengan harga yang sama, RM17,000, saya ada sebuah Proton Inspira 2.0 liter. Yang ni pun saya nak jual RM17,000 saja. Yang ini special offer, yang mana tengok video ni sampai habis, RM17,000, RM17,000. Okey, saya ada sebuah Toyota Estima Eras yang cantik, yang handsome. Yang ini pun saya nak buang harga RM49,900 sahaja. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Yang mana berminat nak beli kereta second hand, kereta terpakai, yang condition cantik, yang condition handsome, abang datanglah ke AR Speed World. Kita akan jual barang yang elok, barang berkualiti. Janji kita niaga jujur. Itu yang paling penting bang. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa video yang akan datang. Cuba komen sikit bang, saya nak buat review kereta apa. Okey, kalau saya nak test drive, saya takut lama sangat video ni. Tak apa, tak ada masalah. Kalau abang nak beli Subaru ke, yang brown ke biru ke, abang WhatsApp saja, abang call. Nanti saya akan hantar video yang test drive. Okey, gerak dulu.